Rumah saya ada 18 ekor kucing. Nah, bila beli kucing ni, dia merombak kehidupan keluarga saya. Kenapa saya jual rumah saya yang pertama? Kenapa saya jual rumah saya yang pertama adalah kami punya terlampau banyak kucing. Dan saya terpaksa belilah rumah saya yang ada sekarang ni. Penthouse yang saya ada sekarang ni adalah untuk memberi ruang kepada kucing. Belilah rumah yang kedua. Supaya tingkat 2 ni boleh digunakan sepenuh untuk kucing. Masuklah buat pagar besar. Kita tak ada ruang tamu lah. Yang kedua kita ruang tamu tingkat 1 je. Jadi bila second floor kita buat pagar cantik-cantik, letak kucing ni bebas. Dengan penggiliran kucing lepas luar, saya tak beri kucing. Saya tak reti apa satu tentang ilmu kucing ni, melainkan menjaga kebajikan kucing ni. Bini saya lah pakar sikit. Dia boleh ganti ubat kucing pada ubat manusia pada kos yang lebih murah lah. Dan kami pun ada lah. Dia mandulkan. Ada yang saya tak mandulkan kerana saya memang nak crossbreed. Sampai satu masa kami dah ada 40 lebih ekor dah jadi tak cukup ruang dah. Maka kita pun mandulkan kucing kita. Dan kemudian mati sebab kita, sebahagian yang paling tua daripada saya sekarang ni, sebab saya bela 2010 sekarang 2025, 15 tahun. Ada dengan saya ni dalam usia 8 ke 15 tahun yang masih hidup. Sebab kita dah tak ada kucing baru dah, 8 ke 15 tahun je. Saya tak jual. Perniagaan kucing ni haram. Bila saya tahu hukum ni, saya pun tak beli kucing. Sebab tu saya kutip kucing tepi jalan banyak. Majoriti kucing saya ni kucing tepi jalan. Saya pantang jumpa kucing Zoro. Orang suka Orient. Saya tak boleh jumpa Zoro. Zoro ni kucing black and white. Saya jumpa Zoro, lepas tu Zoro lah banyak saya kutip. Kucing ni tak boleh tuan-tuan. Beli pun haram, jual pun haram. Ada hadis yang sahih dan ada dalil yang sahih oleh para ulama. Benda yang haram dimakan, haram diurus niaga kan. Jadi saya suka Zoro. Jadi yang lain ni nak Orient, saya memang Zoro lah. Dan Zoro ni self stamp dia bagus. Kalau kita jaga makan minum dia, Zoro ni dia punya montel lagi cantik pada Orient. Dan kalau kita dapat Zoro yang daripada dagu dia kan, dagu dia putih, bawa ke dada dia putih, Zoro tu cantik. Dia atas muka hitam, lepas tu dia start daripada dagu dia tu, bawa sampai ke leher, sampai ke perut dia putih. Dan Zoro ni self stamp dia bagus sebab dia ada dua-dua self stamp, stamp hitam dan stamp putih. Jadi daya lasak dia, daya tahan penyakit dia lagi kuat. Jadi pun saya bela Zoro. Walaupun orang lain suka Orient, saya suka Zoro lah. Dan saya pernah dapat Zoro yang cantik. Dia naik daripada pipi putih dia. Putih ni daripada pipi turun sampai ke dada ni. Zoro tu ada lagi mem kat kita mem. Mati dah. Tu Zoro yang saya sayang tu dah mati dah. Saya kutip dia dekat Jalan Abdul Rahman Idris Coket. Saya tengah makan tengok comel pula. Dia baru usia 2 bulan pun belum sampai. Saya ambil. Saya ada Orient. Orient saya ada. Lepas tu asal bunyi kucing ni lah, pergi makan bunyi kucing sedih, kucing tak balik. Jadi banyak saya ada kucing ni dari segi collection dia ni buruk lah rupanya kucing jalanan. Tapi dari segi manjanya, Dayang Senandung yang paling manja lah, ketuk pintu bilik apa kucing jalanannya. Dayang Senandung ni saya dapat dekat Yuska. Saya pergi Yuska, duk dengar dia duk bunyi bawah Yuska, bunyi bawah Yuska, rupanya mak dia dah tinggalkan dia. Saya ambil lah. Nak dapatkan dia pun kena menerak bawah kereta Yuska ni, nak tarik dia takut manusia sebab dia tak dibesarkan oleh ibu dia. Balik bagi susu berlah. Itulah kucing yang paling orang rumah saya sayang sekarang, Dayang Senandung, yang akan tidur dalam bilik dia. Dia kalau balik, kalau tak ada orang berhari-hari ni, kita kena beritahu anak kita salah seorang gilirkan ambil dia dengan bilik sebab dia akan ada stres kalau dia tak dekat dengan manusia. Yang lain berdikari je. Jadi kucing-kucing jalanan ni dia punya lupa diri lagi teruk daripada kucing T20. Kucing-kucing jalanan ni dia punya lupa diri ni lagi teruk daripada kucing-kucing yang T20 yang tuan-tuan beli yang mahal tu. Walaupun asal tepi jalan, kadang-kadang kita nak cakap engkau ni, kalau aku tak ambil engkau daripada bawah kedai Yuska tu, menerap aku dengan habis kotor baju aku nak ambil kau masa tu pula aku nak tangkap kau lari, lepas tu kau tak ada mak ayah, lepas tu kau mengerang lapar, lepas tu orang nak ambil kau lupa diri. Sekarang dah balik, sekarang kau dah pandai, kau nak macam-macam, katil letak turun katil, kau mengiau. Jadi sepanjang saya bela, memang kucing jalanan ni lupa diri dia tinggi sebab dia punya IQ yang lebih tinggi, sebab dia hidup survive di jalanan. Dia mempunyai IQ dan sen yang lebih tinggi. Dia tak macam kucing yang kita beli dalam pagar, kucing mandom. Kucing beranak dalam pagar, besar dalam pagar. Dalam kes dia tu kan, dalam sangkar. Dia kucing mandom. Dia reti manja je. Interaksi intuitif dengan dia tak seronok. Kucing-kucing jalanan ni kalau kita bela, interaksi intuitif kita dengan kuat. Dengan mata kita ada eye contact. Dia faham. Kucing-kucing yang kita beli riban-riban ni kadang-kadang nak makan je. Jadi kucing jalanan ni. Jadi saya bela banyaklah kucing jalanan. Sebab tu cuma kita kena nak tahankan daya lasak badan dia, kita kena suntik dia mengikut jadual yang dikeluarkan oleh doktor lah, penyakit-penyakit berjangkit ni. Sekarang yang tinggal 18 ni memang banyak kucing jalanan dengan kita. Saya ada 18 last ni.
yang umur panjang ni, semua kucing jalanan lah. Maintenance belalah ikut kemampuan. Kalau mampu seekor, bela seekor. Kalau mampu dua, bela dua. Dia jangan risau maintenance tinggi. Sebab kita, apa benda ni tuan-tuan, yang saya kata tadi kan, saya nak result dia adalah anak saya berkongsi ruang dengan haiwan. Bagi melatih, kalaulah mereka ada kebertanggungjawaban terhadap haiwan, sebab kata timbalan ketua pengarah Datuk Bandar ni, kalau anak kita biasa kongsi ruang dengan haiwan, ambil berat tentang haiwan, hari-hari ada empati dengan haiwan, nescayalah dia tak akan ada sifat zalim pada manusia. Saya tak bagi ikan. Ikan boleh ke tuan? Tak, ni office. Kucing di rumah. Kucing saya tu di tingkat 2 rumah saya tu, tingkat 2 rumah saya tu. Okey, saya pagarkan apa semua, jadi luas lah. Saya punya ruang tamu tingkat 2 tu lebih kurang dalam 150 square feet ke 200 square feet kot. Jadi taman kucing lah. Kucing je duduk kat situ. Tak boleh nak tengok lah, nanti satu hari saya live. Dulu saya selalu live dekat kandang kucing. Siapa yang follow saya biru awal dulu, siapa yang follow saya dalam biru awal dulu, memang saya live sebelah sangka kucing. Semua akan nampak kucing saya penuh dekat belakang tu. Ni di office. Nak tengok juga ada gambar-gambar mem. Nanti saya check, saya tunjuk gambar. Sekejap lagi saya tengah select. Nanti boleh tengok lah. Kita bela. Jadi saya cerita tadi, mungkin ada sedikit biaya kita kena tanggung kucing. Tapi nak disiplinkan anak kita untuk satu, ada jadual dia jaga kucing, buang kucing, bagi makan kucing, kasih sayang. Itu kita tak boleh beli dengan duit. Kita cuma nampak je. Kos bela kucing ni seekor 200 sebulan. Kan? Kita nampak tangible dia, beban, burden pada kita. Tapi intangible tadi yang kita kata kan, yang kita nak didik anak kita, kata apa salah kamu berkongsi ruang dengan haiwan. Kucing tu bunyi dekat luar kerana dia kesejukan ataupun hari tu dia perlukan perhatian. Buka pintu bilik, dia masuk dan tidur sebelah kamu. Dan bila kucing tu perlukan waktu walaupun kamu mengantuk, kamu beri waktu pada dia. Dia bunyi kan pukul 1, pukul 2, kadang-kadang kucing ni datang, dia punya rasa ingin dibelai manusia. Dia gaul lah pintu rumah tu. Anak saya kena buka sebab dia tak saya bising. Tapi dia orang pun lebih sayang kucing daripada saya. Jadi masuklah duduk. Jadi benda ni, kita tak boleh beli dengan harga RM200. Kita tak boleh beli dengan harga RM200 pergi beli makanan kucing. Sebab tu orang selalu tanya maintenance dan burden dia. Saya bela kucing dulu bukan kerana kucing. Bukan kerana nak letak dekat Instagram gambar kucing, nak letak. Sebab tu story saya dan kucing ni orang tak tahu. Sebab saya tak pernah anggap kata it's a part of content. Saya cerita ni baru tuan-tuan tahu kata saya pernah bela 40 lebih. Total kucing saya tu, tanah perkuburan kucing pun saya ada. Maksudnya kucing saya mati ni saya pernah capai 70 lebih ekor yang berada dalam tangan saya dan isteri saya lah. Lepas tu mati, beranak, dah tua mati akibat penyakit, kena kanser. Cuma saya boleh bagi tahu kata, bila saya bela kucing, satu kerana anak saya nak, yang kedua kerana nasihat daripada bekas timbalan ketua pengarah Dewan Mendaria Kuala Lumpur. Dia kata kenapa orang zalim kepada binatang? Kerana dia tak pernah diajar berkongsi ruang dengan binatang. Jadi bila anak saya nakkan kucing ni, tengok orang bela kucing pula dia nak. Saya teringatlah tadi. Saya dah kerja sibuk, saya nak ajar anak saya tentang ihsan, tentang empati, tentang mendahului. Jadi payah nak ceramah atas meja makan ni jadi macam Tok Khatib pula. Jadi yang terbaik adalah masukkan satu benda yang praktikal dalam rumah. Supaya anak saya ni secara praktikalnya berkongsi ruang dengan haiwan. Tak ada tanggungjawab. Dia kena bangun pagi nak pergi sekolah macam mana pun, air haiwan tu kena cek. Tuang dulu air. Kemudian kena sediakan makanan. Okey, dia semua tanggungjawab dia. Lepas tu dia nak adalah hari Minggu anak-anak kita remaja pada waktu tu. Saya pindah rumah saya ni 2010, berarti anak-anak saya semua dah sekolah. Jadi adalah keperluan yang dia nakkan duit. Jadi nakkan duit saya gajikan dengan gajikan mereka dengan bekerja menjaga kucing. Satu dia boleh buat suka dia, sayang dia pada kucing. Satu saya disiplinkan. Payroll ni hanya akan dibayar kalau anda melaksanakan kerja dengan baik. Terpula kalau bau kucing kadang tak tahan, jangan bela. Tuan-tuan, Farah, tak usah bela buat benda yang menyeksa kita. Sebab tu saya tak bela harimau. Sebab saya tak tahan kalau harimau baham saya. Sebab tu saya tak bela ular. Sebab saya tak rasa ular patuk saya kebal. Jadi saya bela kucing. Jadi jangan paksa dia kita buat. Kawan saya ni, kan, Ayub Khan, ni Ayub yang Khan Raja Ular tu, dia bela ular. Saya tak bela ular. Kawan-kawan saya di kolam 24 bela ular sawa. Saya tak bela lah ular sawa. Saya takut tengah tidur dia belit saya. Jadi saya tak buat. Jadi jangan paksa dia kalau tak tahan bau kucing. Jangan. Saya pun tak bela harimau. Sebab saya tak tahan harimau makan daging banyak. Lepas tu saya takut tak cukup dia makan saya. Saya tak bela lah. Jadi jangan buat penerimaan yang berat kat atas benda kita tak boleh. Jangan tak buat. Saya pun tak buat.
Jadi saya bela kucing je. Sebab itu yang saya fikir, gini saya ni bukan sayang sangat kucing. Sebab saya besar di kampung, kami hidup bersama dengan kucing, taklah sampai ekstrim orang Kuala Lumpur hidup dengan kucing ni kena bela duduk rumah. Kita duduk di kampung ni, kucing datang je rumah kita, makan keluar, nanti mak kita bising lah. Kau kepala tu bagi dekat dia, letak dekat luar rumah. Lepas tu kepada mak saudara saya kan, kerak nasi tu ada banyak lah. Kau rendam sikit dengan air, letakkan kat tu. Nama kucing masa tu pun takut. Kau panggil dia dekat si hitam, kucing tu suka curi ikan, nama dia Jemuan. Nama kucing tu Jemuan dah datang, suruh dia masuk rumah bagi kat dia. Perut ikan ni saya kata. Jadi dulu kita dah biasa tinggal dengan kucing di kampung ni. Tapi tidaklah se-complicated di Kuala Lumpur sebab anak kita tak ada langsung apa environment kucing ni. Kucing ada Kuala Lumpur, orang sepak, orang pijak, orang gilis kan. Dulu kucing ni hidup dengan kita di kampung. Nama dia Jemuan. Jemuan ni orang kampung kata jahat lah. Jadi ada satu kucing jantan tu, pak saudara saya bela, nama arwah pak saudara saya ni, saya panggil panjang, nama dia Samsudin. Dia sayang kucing tu. Manjang saya cukup anti sebab kucing ni dia siang-siang ikan, kucing tu tunggu je. Sup, terus hilang. Seekor kembung mentah. Jadi cara dia adalah perut ikan ni, mak saudara saya asingkan, saya lah kena pergi ambil. Nampak je dia ronda dekat pintu dapur nak masuk, pasal tu dapur bawah kan. Saya bawa siap-siap. Gaul sikit dengan nasi, dengan perut ikan yang orang kampung tak mampu bagi makan ikan sedap-sedap ni. Saya letak je lah dalam atas kertas surat khabar tu bagi dia makan, supaya dia tak masuk dalam rumah, si Jemuan ni tak masuk dalam rumah. Lepas tu ada lah 2-3 saya jentik telinga ke apa, kau jangan nak masuk dalam rumah, bagi 2-3 kali jentik telinga, dia makan-makan apa, dia dah tahu dah ni muka budak stres ni. Cuma bila anak kita membesar di Kuala Lumpur, balik kampung kali pertama tengok kebau dia kata gajah. Itu pengajaran untuk kami lah. Anak kedua kami ni, saya balik kampung masa kecil, tengok kebau dia kata gajah. Syair ni dapat itik orang di sekolah di Shah Alam. Itik orang tu kedek ramai-ramai berjalan nak balik dekat taman perumahan di Ceras tu, dia duk ingat National Geographic ini burung apa dah. Dia pergi tangkap itik tu. Dia hendak balik main bola, dia tengok kita semua tak ada, dia letak letik tu dekat balkoni rumah saya. Maksud saya dekat Shah Alam. Saya nampak dah muka dia macam ini hari syair yang lain lah. Umur dia dalam 7-8 tahun waktu tu main dia balik itik 7-8 tahun. Lepas tu diam-diam saya nampak kenapa dia bawa keluar air banyak. Rupanya dekat balkoni rumah saya duduk masa tu, rumah apartmen Pangsapuri kan. Tuan-tuan tak, balkoni tu dia sumbat lubang balkoni air tu, dia tuang air tu bagi itik tu main. Saya duduk dengar dah kelecak bunyi. Buka pintu, itik tu duduk berenang dalam air yang seinci tinggi tu. Dia duduk tengok seronok. Lama-lama saya tahu mereka membesar di bandar. Itik ni dia duduk ingat macam burung belibis yang dia tengok dalam National Geographic. Sebab kita kena faham lah, bila kita jadi orang pekan ni, anak kita ni tak sempat hidup dengan haiwan. Itik besar, bukan anak itik orang. Itik orang punya dah besar dah, itik tu tua dah. Kelepang seronok itik tu main air. Saya duduk tengok TV, apa bunyi ni kan. Kelecak, buka cik, bagus dia duduk tengok. Saya pun buka lampu balkoni tu, dia dah panik lah. Saya tanya Syahir pasal apa? Oh, dia kata itik ni sesat. Itik ni sesat gini, saya siasat. Rupanya dia banyak hari dah lepas dia main bola, dia suka tengok itik tu. Jadi itik ni ada orang bela lah. Bila itik ni jalan balik berkawan, dia peganglah seekor, bawa balik rumah. Dengan merasakan dia lah yang paling terhaiwan dan yang paling National Geographic. Ini pengaruh sebab di rumah saya tengok National Geographic. Saya mengajar anak saya adalah daripada National Geographic. Ajar mereka tentang shark, ikan jerung, ajar mereka tentang harimau, semualah National Geographic. Jadi anak saya ni secara visualnya fahamlah mereka tentang kepentingan haiwan dan ekologi haiwan dalam sistem manusia. Nak ajar anak kita ni kan, tersalah aja itik orang ni ambil. Itik air, bukan itik angsa, itik air. Kalau itik angsa garang, itik air. Dia ambil itik air yang betul-betul itik telur orang tu. Besok saya bagi tahu kat dia, tak boleh lah bela saya, itik ni orang tak bela di rumah. Tapi dia nak satu malam je. Tak apalah, saya membukakan lampu, dia mainlah dengan itik tu satu malam. Pagi-pagi esok saya suruh lepaskanlah itik orang. Lama tu saya bela lah kucing. Sampailah sekarang kita pun tak akan fikir dah generasi kedua kucing ni. Ada 18 ekor. 18 ekor ni pun berusia 8 ke 15 tahun. Hayat mereka selalunya, pasal kucing indoor ni hayat dia panjang. Habis lah. Memang akan ada banyak benda tak selesa, bau tak selesa kan. Sebab tu kita berkorban melatih anak kita. Sebahagian daripada hidup kita, bukan semua ruang tu kita punya. Ada ruang yang di mana kita bertoleransi dengan haiwan kerana baunya. Nanti kita berjiran dengan jiran kita, akan ada banyak benda yang kita kena tolerate dengan jiran kita.
Sedikit bunyi yang mengganggu, sedikit bau yang mengganggu, sedikit sampah yang mengganggu, sedikit ruang yang mengganggu. Tak adalah kita bergaduh. Sebab kita daripada kecil dah tolerate dah. Semua benda yang kita tak selesa, kita dah tolerate. Ni abang ada 10, abang tolak. Tuan saya tolak je. Inilah. Masa saya beli tu, second floor saya tu, saya hanya standby ruang tamu second floor ni untuk kucing. Lepas tu, jangan salah tolak. Ini panggil orang datang buat sikit. Untuk kucing ni punya ni. Jangan salah tolak saat kita dapat gambar tengah ni. Inilah kucing-kucing saya hidup dalam ni second floor sebelah tu sekarang dah ada surau. Dah buat pagar dah. Kemudian ni kalau saya balik gini rupa dia. Walaupun saya tak layan, tapi kecil-kecil saya yang main dan saya yang manja kan, bila saya balik nampak muka saya datang suruh pegang, sorry lah, aku dah letih, aku dah stres dalam hidup aku. Kau hiduplah dekat ruang yang aku sediakan. Okey. Kemudian macam ni lah muka dia. Tu 2 Oyen dengan saya. King lah, Ro dan Oyen. 2 King lah. Okey, yang menjadi penunggu tangga. Kita gilirkan mereka keluar. Ni semua kucing-kucing kampung yang saya kutip, lepas tu saya blur lah. Ni kucing-kucing jalanan yang saya kutip dari kampung yang saya blur. Okey. Itulah muka kesian dia tu. Ni adalah. Ni bukan hal saya, orang rumah saya lah ni. Bila dia dah sayang kepada kucing, saya lah pula menjadi masalah. Di mana semua renovation apa semua dibuat untuk kucing. Kucing ni mendapat hak yang lebih besar daripada saya dalam rumah pula. Hak kucing didulukan. Saya hak suami terpaksa dah berkorban. Dan yang senandung ni saya tak tahu dia ada gambar solo tak? Nanti orang rumah saya carikan. Dan yang senandung ni kucing yang paling kami sayang lah. Dan saya pun paling sayang sebab saya balik sekarang pun dia tak boleh dikeluar pada bilik. Saya berdua dengan bini saya. Dia ni tak boleh keluar pada bilik. Masalah dia ni, kedudukan hak dia dalam bilik tu lebih premium pada saya. Sebab saya balik sekali di rumah, saya duduk di studio. Dia kata itu hari-hari. Tak apa, dia bukan semua orang boleh. Macam saya kata tadi, bukan betul bela kucing ni. Saya pun tak suka sebab mengutamakan keperluan manusia jiran kita, duit yang kita bela bagi kucing ni. Kalau kita bantu orang miskin, lebih penting miskin. Janganlah sampai kucing ni disunahkan melampaui daripada keperluan. Kena ingat 7-800 tuan-tuan habiskan untuk kucing, habis apa, tak betul tu. Duit tu kalau mampu sedekah pada orang lebih baik. Sebab sedekah ni dituntut. Memberi makan pada orang lapar ni, Allah kata 3 perkara yang Allah suka. Duit tu kalau guna untuk ziarah kepada orang mati, sedekah kepada keluarga orang mati, dan sedekah kepada orang sakit, itu lebih penting. Kena ingat dalam hukum agama ni, sayang kucing ni, kedudukan dia punya sunnah ni rendah. Kedudukan mengutamakan manusia yang lain. Cuma saya ni tak boleh nak didik anak kerana menjadi bapa yang sibuk. Adalah sedikit kemampuan dan ruang nak bantu, saya bantulah. Tapi jangan sampai orang kata nak bantu macam mana, kita duit bagi makan kucing, tak boleh. Menjaga 40 jiran tu untuk tidak berada dalam keadaan lapar tu, tak ada termasuk 40 kucing dalam kawasan rumah kita. Itu kena pegang betul, jangan salah faham. Jadi kalau kita tak mampu, tak apa, tak ada masalah. Kalau kita tak mampu, tak ada masalah. Jangan pergi mampukan diri ketika tuntutan sunnah dan hukum lain lebih penting. Jadi kadang-kadang orang ni dia fanatik bab kucing ni, diperjuangkan bab kucing ni melebihi pada bab manusia, hinggalah kucing ni letak pada sunnah dalam agama pada kedudukan yang tak sepatutnya. Sepatutnya kalau tuan-tuan rasa lalatlah tuan-tuan rasa tengok pek-pek makanan kucing sampai, dan tuan-tuan tak pernah bersedekah pada jiran, datang pek-pek kucing yang banyak, tuan-tuan tak pernah utamakan saudara yang miskin. Jangan terlibat pada satu perbuatan yang saya rasa hukum yang lain menjadi lebih penting. Kan, tanggungjawab, ada tanggungjawab, tinggal yang wajib. Pergi buat yang kemudian kerana sunnah kerana Abu Hurairah ni sayangkan kucing, tak boleh lah. Jadi tak ada masalah. Kalau tak bela pun tak ada masalah. Cuma saya kata sebagai bapa yang sibuk, dan saya selalu berfikir tentang macam mana nak didik anak saya tentang teori. Tak ada nak didik anak saya tentang teori ni payah. Jadi saya belalah kucing. Dan tidak mengurangkanlah tanggungjawab saya daripada biaya-biaya saya yang ada ni. Nak tukar aksesori kereta ke apa ke, nak upgrade cat kereta ke, saya tak ada minat tu. Jadi wang-wang tu bolehlah saya gunakan kepada membantu orang yang lain. Nak bercuti-cuti luar negara, saya tak kerti bercuti. Ni muka buruk, hitam sepenuhnya, 100% hitam. Sebab tu nama dia Dayang Senandung. Tapi dialah penguasa bilik. Tengok dia duduk, tak sedar diri, kutip dekat used car parking lot dengan kotor, dengan hitam. Datang.
Dan dia lah yang paling rapat dengan isteri saya, dan dia lah yang duduk dalam bilik yang mana dia tak nak berkeluar dengan kucing-kucing yang lain kerana dia rasa kasta dia tinggi. Jadi kalau apa-apa, tak boleh masuk 2 ekor kucing dalam bilik saya. Dia akan lawan. Berarti bilik tidur saya ni hanya dia je yang duduk. Kalau duduk bawah, semua tempat-tempat yang terbaik dia punya. Okey? Dia mem lah, kucing kasta tinggi, walaupun kutip dia dalam parking, dekat parking lot Yuska je tengah malam. Saya kena merangkak di bawah kereta Yuska tu dengan terlekat-lekat kepala saya nak ambil dia. Sebab kita nak ambil dia lari. Tapi dia lapar, ibu dia tak jaga. 2 malam dia berbunyi. Saya duduk pergi lepak tempat kawan saya duduk isap rokok. Dia dengar bunyi ni, saya kata tak boleh biar. Nanti mati dia kelaparan. Dah lah nak ambil dia punya sombong, ambil dapat balik. Mandi bela, besar jadilah manja. Jadi saya jelaskan tadi, bahawa tak mampu jangan buat. Tak perlu paksa diri kita. Didiklah anak kita dengan cara yang kita mampu. Nasihati dia. Saya pada waktu tu, nak nasihat susah. Saya ni pula ada satu masalah. Seramah saya boleh tegur tuan-tuan ni. Macam ni tapi kalau dengan anak-anak ni, saya hanya bercakap benda yang perlu je. Saya dengan anak-anak saya straight hanya bercakap benda yang perlu. Dan kalau saya nak cakap benda yang perlu pula, termasuk one to one. Saya tak puas hati, saya panggil anak saya sembang 4 mata je. Saya sembang 4 mata daripada kecil sampailah mereka besar. Kalau ada benda yang saya tak puas hati, saya tak nasihat, saya terus panggil sembang 4 mata. Duduk saya nak tahu apa, ekor kepala. Jawab dengan saya. Saya register, saya tak puas hati, saya cakap ini. Kalau saya nak jadi benda tu final, jangan lawan dan jangan ubah pendirian ni, follow. Saya keluar ke arah macam tu je. Tak, jemuan di kampung. Di KL tak boleh bubuh nama tu tuan-tuan. Nanti anak kita akan mendapat perkataan-perkataan yang tak elok yang kita nak hapuskan. Kan? Kalau bubuh nama jemuan, nanti anak kita kena jemuan, anak kita panggil lah. Kali orang boleh panggil jemuan di Kedah. Kedah ni walaupun di Gurauan, jemuan ni kata dia kasar. Kata di Kedah ni pun nak sebut satu orang dengan nama jemuan ni, dia mesti ada perantaraan separuh sikap dia macam jin. Separuh sikap dia macam jin, baru kita panggil dia jemuan. Dia tak mudah. Jemuan ni macam kata kesat lah di Kedah untuk menggambarkan orang yang ada perangai macam binatang ataupun orang yang ada perangai macam hantu. Jadi dia kata kesat. Kalau nama di Kedah ni jarang lah dengar Din jemuan, Man jemuan. Jemuan ni tak pernah orang letak atas nama orang sebab terlampau kesat. Walaupun ada orang nama Din hantu, tapi jarang lah orang nama jemuan ni, sebab jemuan ni kata dia kesat. Kawang. Muka macam jemuan. Siapa yang Kedah lama-lama dia tahu lah. Saya tak tahulah, tapi di kalangan penggunaan orang tua-tua dulu, orang Kedah pun tak pakai dah kot benda tu. Dia dah tukar pada perkataan macam kacang hantu, anak hantu, dia dah tukar pada perkataan yang lembut. Jadi jemuan ni orang dah tak pakai dah. Saya ingat budak-budak sekarang pun kawak lah. Saya kata jemuan, kawak ni kita dah tak pakai dah sekarang, sebab di bawah integriti anak-anak kita Gen Z ni apa, kita pun terlatih. Tak semua perkataan kita boleh turunkan. Dulu bapak kita turun dia pada kita, bapak kita turunkan kepada kita. Perkataan tu kita terima. Ada setengah perkataan kita hapuskan, kita tak turunkan pada anak kita. Kerana perkataan tu kita anggap sesuai dengan ketamadunan baru, civilization baru. Dan banyak kata-kata baru yang lebih bagus untuk dituturkan. Jadi kita tak cakap lah. Sebab tu bila mak saya marah saya, mak saya kan tinggal dengan saya selama 7 tahun sebelum dia kembali ke Rahmatullah 2021, 2014 dia tinggal dengan saya. Jadi anak-anak saya ni tak pernah mendengar kata-kata pelik ni. Anak-anak saya semua lahir di Kuala Lumpur, membesar dengan saya ni, berusaha lah menjadi orang yang di bawah civilization Kuala Lumpur ni. 2014 anak saya besar-besar dah. Mak saya ni datang duduk dengan saya. Bila mak saya marah saya, dia keluar habis lah dengan haram, dajil apa semua, gini-gini, baling kasut apa semua kan. Anak-anak saya kan beruban lah. Anak-anak saya bila naik kereta saya kan, ayah pasal apa tok marah ayah macam tu Anak-anak saya mengalami kejutan budaya melihat komunikasi saya dengan mak saya. Duduk gelap pula, mak saya duduk baling kasut, saya duduk elok-elok. Mak saya nak keluar malam, mak saya tak bagi. Saya kata, kenalah pergi. Di Kuala Lumpur ada banyak parti. Sebagai tuan punya kelab malam, saya kena pergi mak. Perempuan-perempuan kebret sedang menanti saya. Mak saya marah lah dengan ayat-ayat saya macam cerita P. Ramlee tu. Lepas tu mak saya tak larat nak kejar saya dah. Masa tu dia dah tua kan. Jadi tapi mak saya dalam rumah pakai kasut. Dia duduk baling kasut, dia baling sebelah. Saya tepi biar kena saya. Saya tak elak biar kena tapi dalam keadaan dia katakan. Jadi mak saya duduk main. Jadi bila mak saya mengeluarkan perkataan-perkataan tu, lama-lama anak-anak saya tanya saya, pasal apa mak? Pasal apa tok marah ayah macam tu? Pasal apa tok kata ke ayah macam ni? Masa mak saya marah, keluarlah semua perkataan-perkataan kampung yang dah terhapus, yang dia tak pernah dengar tu. Jadi
Sejak tu saya pun faham. Kata adalah perkataan yang kita kena hapuskan. Sebab transisi bahasa juga menggambarkan peradaban. Dulu kita dengan mak kita di kampung, bukanlah mak kita ni tak beradab. Kata tu diterima. Kata tu diterima sebagai sebahagian daripada kata-kata komunikasi. Ibu ni sayang ke anak dia keluar perkataan. Nak hari, macam dua bunyi dia kan. Kasut pun sampai. Kan? Lepas tu kita pula cakap dengan mak kita, kalau nak melawak, mak, cik ni jantan kebret. Perempuan jemput cik ramai malam ni. Kadang-kadang saya keluar malam, mak saya ni pantang. Walaupun saya dah beruban rambut saya kerja pula tuan-tuan. Ada setengah tu meeting malam. Kena jumpa orang malam, takkanlah saya nak bagi tahu kat mak saya, mak ni bukan cik umur 18, 17, 16 keluar maghrib ni rupa anak setan. Dulu mak saya ni ada kata, anak iblis yang duduk luar rumah waktu maghrib. Maksudnya orang tu tak ada mak pak, anak iblis. Jadi kecil-kecil ni kita di kampung, nak keluar malam boleh, tapi sebelum maghrib kena balik rumah tu. Balik rumah, mandi, makan ke, semayang tak semayang, pergi masjid, tapi masjid nama lain. Tapi hang tak boleh melewat. Kalau hang melewat, orang kata apa, mak pak hang ni serupa belah anak iblis. Jadi lepas-lepas tu kita keluar lah. Sampai saya beruban, mak saya duduk rumah saya. Dia masih lagi nak guna undang-undang yang sama. Nak keluar malam, dia duduk tanya, pergi mana bini saya? Tak pernah tanya saya nak pergi mana. Jadi culture shock lah. Kami kahwin 1994, mak saya main duduk saya 2014. Lepas tu mak saya ni tak suka lah saya keluar malam. Dia tengok saya pakai kan saya pakai tak macam orang pejabat. Bila saya pakai seluar jean, saya pakai dengan baju ragat, saya apa semua nak keluar, takkan pergi mesyuarat. Lepas tu Kuala Lumpur, mak saya terbayang lah jantan-jantan rosak di Kuala Lumpur tengah malam keluar dengan perempuan dangdut duduk di kebrek kelab malam. Mak saya menyambil nasi macam P. Ramlee punya anak dalam Anakku Sazali lah. Jadi umur saya 40-an lah. Jadi tiap-tiap kali nak keluar saya duduk anginkan mak saya. Mak tak bau minyak wangi ni apa. Cik ni kan jantan kebrek, perempuan-perempuan banyak menunggu. Kelab malam cik buka berniaga bisnes mak, gaji tak cukup Kuala Lumpur, kena buka kelab malam. Jadi mak saya tak nak hari ni dia baling saya. Jadi peradaban bahasa kemudian ni anak saya ni jadi terkejut. Maka tu saya tak pakai lah perkataan-perkataan yang pelik lah. Saya tak pakai perkataan yang pelik. Maka perkataan tu pun terhapus dengan sendiri. Kata-kata yang kita agak tak sesuai lah nak kita amalkan. Dan kita pun tak nak kata-kata tu dikekalkan. Kita tak nak jantan kebret ni benda biasa. Ni 80-an ni semua jantan kebret ni biasa, perkataan yang biasa kita gunakan untuk menggambarkan lelaki yang suka menghabiskan duit dia di tempat-tempat yang tak elok lah, kelab malam semua. Masa tu kebret lah dandut. Tuan-tuan dan mak-mak Gen Z, mak millennium ni, tuan-tuan dah tak guna lah perkataan tu. Mungkin tuan-tuan pun rasa aneh. Macam saya ni besar dalam tahun 70-an. Jadi perkataan BARUAH tu kan normal. Untuk pergi jadi nenek. Sekarang perkataan tu jadi kata makian. Diucapkan di parlimen kena gantung 6 bulan. Perkataan tu kalau diucapkan di parlimen digantung 6 bulan. Kan? Jadi dulu ada lagi perkataan kan. Tuan-tuan pernah dengar perkataan ngangkang? Dulu kesat untuk perempuan. Pasal mak-mak kita duk kakak marah kat kak-kak kita. Duk pergi jalan pasal malam apa, duk pergi mengangkang tengah pasal malam tu. Kesat lah kata tu. Kak-kak kita kalau kena ayat tu terus diam. Memang pukulan habis lah. Hukum mati daripada seorang ibu lah. Jadi tak pergi lah. Maksudnya isyarat kata tu sangat kesat dan menjadikan betina garik mana kita dah hapuskan dah. Keluarkan daripada kamus komunikasi harian kerana kesat bunyi dia. Kesat sebab dulu komunikasi untuk menjatuhkan hukum dan ibu tu nak daftarkan marah daripada anak dara dia tak boleh pukul lagi dah, tak sesuai dia nak pukul. Dia nak rotan semua tak boleh, dia keluar kata tu. Lama-lama kita pun drop lah kata tu, tak ada lah kata tu. Saya faham lah betina garik tu, faham. Betina pun kita dah tak pakai sebab kita anggap kata itu unjuran untuk sifat haiwan. Kita gunalah perkataan perempuan. Mangkak ni tak cukup masak. Kalau mangkak ni buah durian dia tak cukup masak. Perantaran buah durian nak masak ni banyaklah yang juga digugur ataupun digugur sendiri. Kita pun jual. Bila jual orang tak mau buah mangkak ni, buah yang tak cukup masak. Orang Kedah dia mangkal saya tak pastilah. Tapi kalau orang Kedah ni daripada R yang selalu jadi Q. Jadi saya rasa ejaan dia mangkar. Mangkar kan iaitu tidak cukup masak. Mungkin jadi mangkal je, tengok tempat lah. Mangkak ni adalah kita gambarkan kepada orang yang tak cukup matang.
Kerana buah tu belum masak sepenuhnya. Tapi dia dah hampir masak. Bukan mekar. Mekar untuk bunga, sayang. Ini mangkak ni digunakan untuk derayannya. Kalau nangka kita tak panggil nangka mangkak. Nangka kita sebut sebagai tak cukup masak. Ini tak masak, tak berbau lagi ni. Derayannya kita pakai mangkak. Jadi bila sifat tu dibawa kepada perwatakan manusia, orang ni disebut mangkak, saudara kawan lah, set-set mangkak tu. Mereka ni tak matang lah. Set-set yang tak boleh dibawa berunding. Dulu mak saya duk guna perkataan ni. Duk pergi campur buah-buah geng-geng mangkak tu. Mak saya tak suka saya pergi campur kerana orang-orang ni mak saya anggap tidak cukup matang. Orang-orang yang boleh buat keputusan-keputusan macam budak-budak lepak ni lah, mangkak ni. Tak pakai dah pun. Di Kedah pun saya balik jumpa kawan-kawan saya yang lama. Saya balik baru ni masa saya cuti, lepas balik Sumut pun saya balik. Kawan-kawan saya pun dah tak guna perkataan tu sebab dia pun dah naikkan standard perkataan tu tinggi kerana mereka ada anak. Jadi bila kami jumpa sama tua ni, kami pun dah tak pakai perkataan tu. Mak awak sintuk, mangkak, merak buih kita dah tak pakai dah. Ciwi apa semua kita dah tak pakai dah. Kakwi ni semua kita dah tak pakai dah. Kita tak pakai dah. Perkataan dulu lama tu dia panggil kolokil, kata jalanan di Kedah ni kita dah tak pakai lama dah. Tu Toya Mak Amin, Siru apa semua kita tak pakai dah lah. Jadi kalau saya jumpa macam cempera, dia cempera ni dia dikamuskan. Cempera tak kasar kata dia, dia kata yang telah dikamuskan cempera kan. Jadi kita pun dah tak pakai dah. Okey, dah habis dah tentang bahasa. Tuan-tuan ada apa-apa yang lain tak untuk tuan-tuan nak kita buat petang ni? Saya tak pasti lah. Cuba tengok dekat Dewan. Gazet apa, Arif? Mangkak Dewan Gazet apa? MANKAR kan? Saya dah cek lama. Saya ahli lah juga dalam bidang bahasa. Pasal saya belajar di bidang saya belajar universiti bahasa. Jadi kadang-kadang saya tak nak claim dengan tuan-tuan sebab nanti takut saya kena refer kamus. Tapi mangkar lah. Mengkal mungkin diterima juga. Mangkar kan? Lepas tu kamus kata dia sama dengan mengkal. Cuba tengok mengkal. Kedudukan kata mengkal. Saya pun dauh pun lama dah kita tak pakai. Okey, mengkal dan mangkak kata yang sama. Sama, mangkak pun pakai, di selatan pakai mengkal. Tengoklah kolokil tu datang daripada mana. Tapi mangkal juga diterima sebagai kata bahasa, mengkal juga diterima kata bahasa. Jangan risau. Dia ada 1, 2, 3, 4 bagi merujuk pada benda yang sama. Meliau tak tentu arah. Berarti mangkar yang disebut dengan kata al kepada q, mangkak pun diterima, mengkal pun diterima. Cuma saya tak tahu derayan di sebelah mana disebut derayan mengkal. Kalau saya tahu di sebelah utara aja pakai derayan mangkak ni. Mengkal pakai untuk derayan je di Johor. Johor pakai perkataan mengkal. Berarti daripada kata Melayu Riau Lingga adalah mengkal. Kata Melayu Riau Lingga berarti kata bahasa asal. Kata bahasa Melayu dipanggil bahasa Melayu Riau Lingga ni. Daripada Deli semua ni dipanggil sebagai mengkal. Kemudian kata mengalir. Bila kata mengalir dia membina kata kolokil. Dia membina kata kolokil di belah utara menyebutnya mangkar. Tapi mangkar juga dimasukkan dalam Dewan Kamus Dewan. Okey? Senang. Sarawak pakai mengkal je. Berarti Sarawak datang daripada pengaruh kata daripada Melayu Riau Lingga. Itu dia punya daerah bahasa lah. Dia punya kawasan tiga segi kota Melayu daripada Johor Riau Lingga tu. Itu kata yang membentuk kata Melayu hari ni. Kata yang membentuk kata Melayu. Kemudian ada beberapa kata Melayu kolokil juga dimasukkan dalam kamus Dewan. Macam saya kata tadi, mangkar. Itu daripada kata yang macam saya kata juga tadi, kata-kata yang datang daripada kolokil Pantai Timur dibawa masuk je. Lepas tu kamus Dewan ni bergerak sampai 1.7 juta perkataan sekarang. Kerana mangkor tu maksudnya dia ambil kata yang sama lah orang Perak. Cuma kita ubah mengikut dialek. Kata asal dia mangkar dan mengkal. Dua tu je kata asal dia. Diterima dalam kamus Dewan. Kemudian dia pronoun jadi mangkor apa semua ni kerana kata kolokil, kata dialek negeri. Senang. Selop sama, Kelantan pakai, Kedah pun pakai. Menangis selop lah. Kedah pun pakai sampai selop budak tu. Jenuh saya nak jawab jadi sesi bahasa lah pula. Kata ganda, tawak, hebiak, habis semua. Saya nak kena buka balik kata ganda pula. Tengok kamu lah tuan-tuan.
Seriyat ada dalam kata Dewan. Senerih saya tak pasti ada ke tidak. Seriyat memang standard orang Kedah pakai, kemudian dipakai pada kata hujan yang telah berhenti. Cuma senerih saya tak tahu ada ke tidak. Dah cepat habis dah. Jenuh kalau naik bab bahasa ni, tuan-tuan spam. Hari tu aku jual kamus, korang tak nak beli. Dulu saya jual kamus bahasa Malaysia edisi baru, tapi tak banyak pun. Saya masuk masa tu 100 buah, tapi lama dah. Masa tu saya belum main TikTok ni, saya pernah jual kamus dengan buku pantun Kurik Kundi Merah Saga. Nak membuatkan pembaca-pembaca membaca kembali pantun-pantun 5,000 lebih pantun Melayu yang dikutip daripada satu Malaysia yang disusun semula. Kurik Kundi Merah Saga. Lepas tu saya jual lah kelihatan kamus Dewan edisi terbaru. Okey. Kalau tuan-tuan nak pergi kepada ciri-ciri klasik ni, kita ada ni ni. Tak ada stok. Oh, ya ke? Saya tuan-tuan nak pergi kepada okey. Nanti saya naikkan sebuah buku klasik. Penceritaan bukan bahasa. Penceritaan klasik daripada Franz Letterham untuk 22 cerita klasik negeri, bukan cerita klasik, cerita-cerita negeri Perak yang dirakamkan 1895 sampai 1901. Tapi dah habis pula baju tu. Buku tu. Okey, kalau tuan-tuan nak saya cerita tadi tentang kampung halaman tu, tuan-tuan nak buku apa saya naikkan hari ni? Yang ramai nakkan buku apa? Saya tak mungkin belanja, tapi TikTok bagi. Cuba tengok kedai TikTok hari ni ada benda menarik tak dia bagi. Semalam TikTok bagi menarik RM5. Buku pantun tak ada, tapi tuan-tuan boleh beli je. Google je yang Kurik Kundi. Tuan-tuan akan dapat edisi yang kulit dia purple tu. 5,200 lebih pantun Melayu. Bermula daripada pantun lama, pantun nasihat, pantun agama, pantun perkahwinan, pantun tu. Macam-macam lah dia buka tu. 7%. Hari ni TikTok bagi 7%. Bagi TikTok naikkan 7% sebab buku apa saya nak belanja tuan-tuan 7%. Saya naikkan dulu apa buku kita yang last kita tinggal stok sikit-sikit, Imam Ghazali. Kalau tuan-tuan saya naikkan dulu buku cerita kanak-kanak. Bagi mak ayah tadi kata kan, kalau tuan-tuan rasa dengan kucing, bela kucing, tuan-tuan jadi payah. Tuan-tuan nak didik dia anak tuan-tuan dengan menguasai bahasa yang bagus ketika dia membaca pada usia remaja. Tuan-tuan anak-anak tuan-tuan tahu semangat setia kawan yang bagus. Semangat kebersamaan. Tuan-tuan nak daripada kecil-kecil untuk anak tuan-tuan peka pada pentingnya kita terlibat dalam aspek masyarakat dalam menentang penindasan, pencurian, rasuah dan segala macam. Bagaimana Pak Samad mendidik secara halus dalam tiga novel remaja dan kanak-kanak ni. Okey, novel kanak-kanak ni sesuai baca daripada umur 9 ke 16 tahun macam tu, 8 tahun pun nak baca, okey, tak ada masalah. 3 novel ingat dalam bentuk cerita. Yang mana tadi tuan-tuan kata tuan-tuan tak boleh nak adjust pendidikan moral tu dalam ni, tuan-tuan nak go melalui buku. Jadi bendera ada di sini, bendera di atas bukit, novel Pak Samad, Rumah Rahsia, dan kemudian ada sebuah cerita kanak-kanak bertajuk Yang Berat Sama Dipikul. 3 buku ni RM50. Lepas tu TikTok diskaun pada tuan-tuan petang ni 7% je. Okey, ada nak 7% RM3.50 diskaun. Tak apa nak Okey, saya tak buka COD. Tuan-tuan boleh ambil sekarang ni. Novel Pak Samad. Ini satu buku ni lebih kurang dalam, saya tengok muka surat jap. 77 muka surat. Kalau novel Yang Berat Sama Dipikul. Yang ni tebal sikit. Tapi dia keluar dalam dalam kertas berkualiti, kertas ni tak akan kuning. Dia keluar dalam kertas standard. Yang ni 118. Ni 77, yang ni 118 di bawah tajuk Rumah Rahsia. Lepas tu di bawah tajuk Bendera di Atas Bukit, dia keluar 92 muka surat. Jadi dia ada 77, 92 dan 118. Tuan-tuan nak 3 buku ni RM50. Ambil lah diskaun yang TikTok bagi. Ni novel ringan bacaan kanak-kanak. Tapi moral dia senang je. Dalam ni ada semangat setia kawan, kebertanggungjawaban terhadap masyarakat. Ini kalau kita ambil balik cerita kanak-kanak ni, banyak kan kita baca cerita kosong ni. Saya suka kerana standard yang telah ditentukan oleh Harper Lee. Harper Lee dalam tu Enggang Lalu Ranting Patah. Mockingbird, novel dia yang terkenal.
Novel tu bacaan dewasa. Tapi sampai sekarang saya selalu kata suruh anak remaja kita baca. Harper Lee, Harpe, Harper Lee, Mockingbird. Tajuk dia Mockingbird. Novel tu hebatlah, dia menulis satu je novel tu. Harper Lee menjadi legend tapi tak nak muncul di khayal ramai. Tak pernah nama dia mahu dimasyhurkan, dicalonkan anugerah buku pun dia tak ada. Dia rupanya seorang wanita yang menulis sebuah novel nak mendidik generasi untuk ada rasa-rasa. Saya ingat standard buku tu. Jadi Pak Samad keluarkan je di bawah tema standard yang sama. Dalam sebuah buku kanak-kanak mestilah ada cerita tentang setia kawan, membina mereka. Dalam cerita kanak-kanak mestilah ada unsur suspense. Kemudian banyak benda yang kemudiannya dimomokkan, hendaklah diatasi. Dalam buku ni dia orang momok. Rumah tu tak boleh pergi, bukit tak boleh daki. Bagaimana Pak Samad melatih anak-anak kita untuk tidak dimomokkan oleh satu pandangan yang kalau kamu percaya, dia adalah doktrin yang tidak akan mendewasakan kamu. Dia mungkin adalah doktrin untuk menipu kamu dan dia mungkin doktrin untuk menjadikan kamu penakut. Jadi nak ajar anak kita ni kadang-kadang payah. Tuan-tuan boleh lock sekarang. Oh, diskaun sampai RM10 je. Ada yang dapat 41, diskaun RM9. Ikut akaun masing-masing lah. Ambil buku ni. Tadi kata kan, nak didik ni jadi payah. Saya baca Hardy Boy, Nancy Drew Mystery. Saya masa budak. Tapi saya dipengaruhi Kuat. Kuat ni bila saya umur belasan tahun, 20, 21 dah, tak belasan sangat. Saya datang KL lah waktu tu. Saya jumpa Enggang Lalu Ranting Patah dan saya baca edisi asal dia, Mockingbird, Harper Lee. Bila saya baca buku, saya enjoy dan sampai sekarang buku tu jadi buku yang kalau dapat kat saya tak ada rasa kalak lah nak baca kembali. Walaupun kisah dia, watak dia adalah kanak-kanak. Dan bagaimana kanak-kanak ni mengatasi masalah orang kata orang sebelah rumah lelaki mesti itu sebagai jahat. Mereka berkawan baik. Kalau tuan-tuan nak okey, kalau tuan-tuan nak buku ni lock sekarang. Bagi tuan-tuan yang nak buku Arus Politik Palestin dengan ni, ni je saya nak belanja petang ni. Ingat Arus Politik ni saya nak belanja petang ni. Saya tak fikir ini tuan-tuan nak big pocket ke small pocket, tuan-tuan bagi tahu. Tuan Haji nak buku bajet kecil ke tuan-tuan nak buku bajet besar? Kalau buku bajet besar, petang ni saya belanja RM60. Perihal Palestin dengan ini bulan Disember kita akan carry banyak isu ni. Ini hari Ahad, Sabtu Ahad kita free flow. Isnin saya akan mula bercakap tentang usul Colombia. Kesan daripada pengundian 2/3 yang Palestin dah dapat dalam usul yang dibawa oleh Mesir minggu lepas. Tapi kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan akan lebih faham apa yang kita akan cerita nanti. Satu, kenapa kita buat boycott divestment ni, dia orang dah bincang lama dah. Kerana berbarat dia melancarkan BDS. Kemudian tuan-tuan akan tengok nanti saya sebut 1334, 252. PBB mengenai hak Palestin. Penipuan, dasar-dasar yang dilaksanakan ini adalah 3 orang Yahudi yang memperjuangkan nasib Palestin sejak 1970-an, Noam Chomsky. Sejak 1980-an, Ellen Pepe, dan penulis buku ni. Dia adalah orang yang sampai sekarang, Yahudi Perancis, yang menyokong gerakan pro-Palestin. Dia adalah sahabat baik pada Francisca Albanese, iaitu peguam Itali yang kini menjadi wakil khas hak asasi manusia dalam menentang Israel. Mereka baru ni berpiket, baru ni penulis buku ni, Frank Barat, turun dengan Francisca Albanese, turun dengan Greta Thunberg, pergi ke Itali. Baru je minggu lepas dia orang buat demonstrasi menyokong langkah pekerja-pekerja pelabuhan Itali tak nak isi kargo kepada kargo yang di dalamnya ada keperluan ketenteraan Israel untuk memusnahkan Gaza. Jadi tuan-tuan dapatkan buku ni, saya belanja RM60 je. Tapi kalau tuan-tuan nak satu, saya belanja RM30. Ini satu RM35, saya belanja RM30. Yang ni RM135, saya belanja RM30. Tapi tuan-tuan nak 2 combo untuk pengetahuan asas tentang Palestin. Yang ni tak asas lah. Ini dipanggil pertuan yang paling akademik tentang Palestin. Bagi tuan-tuan yang dah ada buku ni, saya naikkan buku Palestin yang baru pula. Ini buku Palestin yang baru yang lebih panjang. Di mana ada pembaca seriusnya yang nak baca buku yang lebih panjang. 4,000 tahun sejarah Palestin. Berarti yang ni bersifat semasa. Sekarang ni, Fighting for Palestine di bawah perundangan antarabangsa, hak asasi, undang-undang, penipuan, apa saja, ini kupas masa. Tapi Nur Masalha menulis satu hujah yang lebih kemas. Bagi membuktikan tak ada cerita tentang negara Israel ini. Negara Palestin ini wujud sejak zaman Kansa. Sampailah sekarang dengan sanad kepalestinian dia tak putus dari segi sejarah, tak putus dari segi pembukaan etnologi, tak putus daripada pujian historiografi. Walaupun Israel cuba menulis apa sejarah, dia tidak boleh menolak kedudukan orang Palestin sebagai tuan punya tanah Palestin. Walaupun dia mencipta bagai doktrin yang pelbagai ketika dia merampas Palestin tahun 1948. Yang ni RM50. RM50. Tengok TikTok bagi tuan-tuan apa. Ingat ini bacaan dah serius lah sampai tuan-tuan nak faham Palestin ni dengan tahu orang duk cerita Israel ni. Tuan-tuan nak faham
sejarah Nabi Musa buat masuk orang Kanaan. Sejarah Nabi Musa lari daripada Firaun, nak bawa orang-orang Yahudi masuk menentang orang Kanaan. Okey, dan kemudian sejarah Palestin yang lebih kuat daripada peristiwa pembuktian dalam Al-Quran yang mereka kata dalam Quran sebut. Semata-mata itu mereka nak tunggang. Tapi tidak, sejarah juga menyebut secara akademik pembuktian yang cuba ditunggang dengan menirukan kita berdasarkan sejarah Nabi Musa dan masuk ke kota Palestin dengan orang Kanaan tu. Tuan-tuan boleh ambil buku ni RM50. Ni buku terbaru saya buat masuk, tak banyak, 100 buah je. Sebab buku ni cetakan dia tak akan banyak. Sebab kita tahu pembaca-pembaca yang nak pergi menyelam sejarah Palestin sampai ke akar umbi. Pembaca-pembaca yang nak cari hujah menolak manipulasi Israel daripada cara mereka menunggang kitab Torah. Tuan-tuan akan dapat persejarah akademik yang diteliti dan dikaji oleh seorang pakar dalam bidang historical, iaitu Nur Masalah. Tuan-tuan boleh ambil buku ni, terjemahan yang terbaru saya buat masuk. Bagi tuan-tuan yang nak buku murah, saya naikkan dekat tuan-tuan sekarang ni combo Imam ni. Siapa yang nak 15 orang tokoh hebat Islam, tapi mereka ini adalah yang lahir selepas Rasulullah wafat tapi sempat berguru, belajar dan hidup bersama dengan para sahabat. Buku ni satu, Tabi'un, harga dia RM30. Kemudian Adab-adab pernikahan oleh Imam Al-Ghazali. Adab pernikahan bab 1. Okey, wajib pernikahan dalam bab 1 ni, iaitu apa yang dipanggil sebagai bab galakan kepada pernikahan dan tegahannya. Kita nak tahu siapa yang digalakkan bernikah dan siapa yang berada dalam tegahan. Kedua, keadaan-keadaan wanita dan juga syarat-syarat pernikahan. Yang ketiga, adab hidup sebumbung dan tanggungjawab pernikahan di antara suami dan isteri. Ni 3. Bahagian ni adalah jilid yang ditarik daripada bahagian ni. Kalau duduk dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia duduk dalam jilid 6 Ihya Ulumuddin, iaitu kitab adab makan, perkahwinan dan mencari rezeki. Ini jilid asal dia. Okey, jilid asal dia. Tapi yang ni ditarik daripada bahagian tu. Orang-orang nak baca tentang pernikahan, nak baca Ihya panjang, nak ambil kitab-kitab pernikahan. Yang dah kahwin nak tahu pula peranan kita sebagai isteri, suami, betul tak kita nak ikut kata Imam Ghazali. Imam tasawur kita dalam Ahli Sunnah wal Jamaah ni adalah Syekh Abu Hasan Al-Junaid dan Junaidi dan Imam Ghazali. Itu Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kalau tuan-tuan nak 3 buku ni, dengan satu buku ni dia melatih kita mengenal buku-buku terbaik dunia. Dan kenapa senarai buku-buku yang diterima oleh Firdaus Zainal dan juga Hanim Anwar ni mereka anggap buku-buku penting dunia. 3 ni saya belanja 60 ya tuan-tuan. Daripada harga dia RM86, saya belanja 60 je petang. Inilah bonus saya boleh bagi tuan-tuan. Sambil TikTok bagi dekat tuan-tuan 7%. 3 buku ni saya belanja 60. Tapi nak serba satu okey je. Buku ni serba satu RM30. Buku ni serba satu RM28. Yang ini buku ni serba satu RM28. Cuma saya nak diskaun combo ni. Kita ada banyak dah kan? Ada dalam 20 lebih. 20 lebih je. Ada 20 lebih set. 3 ni saya belanja 60. Terus je saya diskaun RM26. Tuan-tuan boleh ambil. Okey. Kemudian saya akan naikkan buku apa yang tuan-tuan nak lagi. Muhammad. Apa isi dalam buku-buku merubah dunia ni? Firdaus Zainal dan juga Siti ni menulis. Kenapa mereka menganggap satu adalah buku Homer? Saya beritahu kat tuan-tuan. The Divine Comedy. The Divine Comedy ni akan buat tuan-tuan kenal lah. Penulis yang sangat terkenal lah. Dante Alighieri. Kenapa buku ni telah mengubah dunia? Di mana saya pergi ke universiti pun saya kena belajar Dante ni. Saya belajar dalam bidang saya sastra, bidang saya bahasa, saya kena belajar Dante. Barang siapa pergi ke dalam sastra pun, tuan-tuan kena belajar karya Dante ni. Sebab ini adalah kritik politik yang terawal dalam peradaban manusia yang disampaikan secara halus dan penuh satira, yang dipanggil sebagai Divine Comedy, komedi gelap. Kemudian buku kedua, The Great Influenza, disuruh tuan-tuan baca. The Great Influenza ni, untuk kita faham, COVID ni bukanlah satu kejutan yang sangat-sangat mengubah kita tentang teori konspirasi apa semua. Sebab sebelum teori konspirasi, kita dah ada dah. The first influenza, 1918. Dan kita ada wabak pun, wabak cacar pada abad wabak cacar pada abad ke-14. Dan kita ada satu lagi wabak juga pada abad yang ke-18. Jadi buku ni dia kata pada tuan-tuan, bukan buku ni, dia cadangkan tuan-tuan baca, supaya tuan-tuan tak lihat WHO wujud, logo ular, kerana sekarang orang spin akhir zaman seolah-olah wabak COVID-19 ni adalah wabak COVID ni. Tak ada. Kalau tuan-tuan tengok wabak campak, vaksin yang pertama dibuat oleh Empayar Osmania.
Wabak campak datang pada awal abad yang ke-19. Jadi mati banyak orang di British. Mati banyak. Kemudian British hantar duta dia datang ke pertukaran biasa aja. Ada kematian di Eropah. Tapi bila dia hantar duta, bini duta dia tanya, heran kenapa kadar kematian campak di Turki Ottoman, masa tu bukan Turki, Empire Ottoman tidak menjadi begitu teruk. Kerana di Kaukus ni wilayah di antara Osmaniyah nak masuk Eropah Timur. Ada kumpulan orang Islam yang sejak duduk di kampung ni, bila seorang kena campak, dia ambil campak daripada seorang tu, dia cucuk dalam kulit orang. Kerana campak pada waktu tu dia masuk dalam tubuh yang sedikit, dia bentuk antibody. Bila datang campak yang banyak, sistem imun dia dah ada. Jadi perempuan ni menulis, jadi isteri kepada duta United Kingdom ni menulis surat kepada British, datang hantar pakar dia belajar daripada vaksin. Itu perkataan vaksin yang pertama yang ditemui oleh Empire Osmaniyah. Kerana Empire Osmaniyah ni pula, campak ni bergerak nak masuk kota Mekah dengan kota Madinah, dikepung. Kerana waktu tu Osmaniyah menguasai kota Mekah, kota Madinah. Tuan-tuan nak buat haji pada waktu tu kena bawa dokumen surat. Bukan tuan-tuan, orang pada zaman tu. Dokumen surat bebas campak. Barulah dia dibenarkan masuk kota Mekah. Macam mana dokumen tu dikatakan bebas campak? Setelah dia menerima titip campak. Dia orang simpan vaksin campak ni, titipkan dulu sikit dalam kulit kita, vaksin campak ni masuk, tubuh pun menghasilkan antibody. Kadar siren campak daripada jumlah yang tak dapat membunuh manusia ni dah disuntik, tubuh bentuk antibody. Bila dia menghadap campak yang betul, antibody dia bunuh sebelum campak tu dapat berkembang dengan pesat. Jadi bila kita nak tahu tentang pemvaksinan, vaksin ni asal daripada Osmaniyah, di mana kaedah memasukkan sesuatu jenis kuman secara sedikit bagi mengumpan tubuh membina sistem imuniti atau antibody. Jadi bila datang kuman tu dalam jumlah yang banyak, tentera ataupun antibody dalam tubuh telah pun bersedia. Kemudian dia ulas juga kenapa kita kena baca buku yang ketiga, iaitu Iliad yang ditulis oleh Homer. Kemudian buku 4 dia cadangkan pada tuan-tuan kehebatan buku-buku Shakespeare. Yang kelima dia cadang tuan-tuan baca buku tempatan, A Study of Direction of Malaysian Rule. Lepas tu dia bacalah novel-novel Afrika dengan buku yang ditulis oleh Tun Mahathir. Yang keenam, sexual behavior in a human, sexual behavior in the human male and sexual. Kenapa kita kena baca buku human behavior sex ni? Semua ni dalam bahasa Malaysia Cuma dia sarankan buku-buku je. Jadi kalau tuan-tuan nak membaca bagaimana pembaca-pembaca tegar dan menyarankan bagaimana mereka melihat kedudukan sebuah buku tu penting untuk kita baca, tuan-tuan ambillah panduan. Jadi itu saja. Dalam buku ni saya bagi RM360. Bagi yang tuan-tuan nak Imam Al-Ghazali ni, saya ada sikit lagi untuk bacaan anak-anak kita, supaya anak-anak kita ni celiklah dia tentang Imam Al-Ghazali. Ni hadiah stiker untuk anak-anak, lekatlah Kaabah apa, so dia pelekat tempat yang betul lah. Stiker ni dia bagi percuma. Buku ni bukan saja untuk baca remaja, tuan-tuan baca dulu, sebab Imam Ghazali kita pun tak kenal. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lahir di mana? Di Tus, Khorasan. Tahun bila? Tahun 1058. Apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali? Dia dilahirkan dan kemudian ayah dia meninggal. Ayah dia siapa? Ayah dia Muhammad Al-Bukhari adalah seorang yang sangat warak dan cintakan ilmu. Siapa Imam Bukhari ni? Dia ada dua beradik je. Abang dia Ahmad bin Muhammad Al-Bukhari. Kedua-dua mereka telah dihantar ke sekolah anak yatim dengan segenggam wang yang bapa dia tinggalkan, nakkan seorang penjaga yang jaga anak mereka sebagai ilmuwan. Duduk rumah anak yatim, umur Imam Ghazali 5 tahun dia dah hafiz Quran. Abang dia ketika berusia 7 tahun jugalah seorang hafiz Quran. Maka habislah wang yang ditinggalkan oleh bapa dia. Kerana mereka bijak, mereka dihantar sampai ke kota ilmu. Dan masuklah mereka ke dalam Madrasah Nizamuddin. Belajar dari Imam Ghazali menjadi ilmuwan yang sangat hebat hinggalah dia dilantik sebagai ketua madrasah tersebut dan menjadi penasihat ataupun ulama yang utama di kota Baghdad. Kerana kedudukan dia dan dia dicintai oleh raja, maka akhirnya Imam Ghazali mungkin mula bertanya pada diri dia, segala ilmu Allah yang aku pelajari ni aku nak menggunakan untuk jalan Allah ataupun aku dipergunakan untuk kemasyuran. Itu dia letak jawatan sebagai qadi pada tahun 1095, dia mengembara. Dan Allah menjawab. Dengan meninggal jawatan tersebutlah dalam pengembaraannya Imam Ghazali menulis 250,000 buku. 250 buku dengan 28 kitab masyhur termasuk Ihya Ulumuddin. Ini dia semua riwayat hidup Imam Ghazali ada dalam ni. Penuh dengan pengajaran, akhlak dia semasa kecil, akhlak dia semasa remaja. Sampailah dia kemudiannya menjadi orang yang masyhur, tapi dia nak pergi meninggalkan kedudukan dia sebagai mufti. Dia sampai di Masjid Umayyah
yang masyhur sebagai kota ilmu. Dia jadi tukang lap lantai dia, orang tak tahu dia ulama masyhur. Kerana dia nak menyendiri dan melarikan diri daripada gelaran, dan dia sedang menulis kitab-kitab masyhur. Hinggalah berlaku perdebatan di dalam masjid. Imam Ghazali tak nak campur, tapi dia kata teruklah jadi perdebatan tu. Maka dia masuk dalam perdebatan, dia menyampaikan nasihat dan huraian dengan petikan-petikan ilmu dia. Maka tu terbongkarlah rahsia yang orang yang dah bertahun menjadi pencuci masjid di Masjid Umayyad dalam empire dalam empire Seljuk di kota Damsyik. Inilah Imam Ghazali yang dikatakan ketua para imam yang sangat masyhur pada abad yang ke-11. Tuan-tuan boleh beli buku ni, saya belanja RM35 daripada 39 edisi kulit tebal. Ini bacaan tuan-tuan bacalah untuk ambil basic, nanti pandai anak pada tuan-tuan pula. Anak tuan-tuan baca, tanya balik tuan-tuan, ayah, rupanya Imam Ghazali ni pernah disamun perompak. Dia tak peduli duit dia kena samun. Awak terpinga-pinga, Imam Ghazali kena samun dengan perompak. Tak tahu ayah, tak tahu. Imam Ghazali nak bunuh perompak ayah. Perompak ambil duit, Imam Ghazali tak marah. Tapi Imam Ghazali kejar perompak tu. Imam Ghazali minta balik kat perompak tu, janganlah ambillah segala duit, tapi pulangkan buku. Ayah tahu tak? Ketua lanun tu, ketua perompak tu kata apa? Ilmu jenis apa yang kau ada, wahai budak? Kalau diambil buku, kau hilang ilmu tu. Bila perompak tu pulang, peristiwa tu Imam Ghazali jadikan pengajaran. Dengan bila balik, dia kata ilmu dia tak akan letakkan lagi di dalam kitab. Ilmu akan diletakkan dalam hati dan ingatan. Maka tu Imam Ghazali menghafal semua buku dia, kerana pengajaran yang Allah tunjukkan. Bahawa selagi kamu bergantung ilmu tu pada benda kamu tulis, dia bukan ilmu. Dia adalah catatanmu. Jadi peristiwa-peristiwa janganlah anak cerita, nanti tuan-tuan pula kata, oh ya ke? Oh ya ke? Oh ya ke? Ayah baca dulu. Sebab banyak benda ni, sebab kita dibesarkan dengan tahu Imam Ghazali ni nama je. Sebab di sekolah, di kafar apa semua, kita tak belajar Imam Ghazali ni. Maka baca dulu, lepas tu bagi kat anak. Kalau orang tua-tua baca, saya ingat sejam dah habis. Sebab dia datang dalam tulisan besar. Okey. Boleh dah kita baca, sebab kita pun tak tahu kisah-kisah Imam Syafi'i, Imam Ghazali dari segi akhlak ilmu dia. Saya ingat kalau kita orang dewasa baca, siap dengan catatan tahun. Kita orang dewasa baca ni sejam lebih pun dah habis. Tuan-tuan lock, saya belanja tuan-tuan dengan RM RM35, diskaun RM4. Tengok TikTok bagi diskaun kat tuan-tuan berapa. Bagi tuan-tuan yang nak anekdot jalanan, RM49, hari ni RM40 masih kekal. Dengan harga tu, ni adalah edisi baru lah, edisi RM50,000 menuju RM60,000. Tapi nanti orang akan katanya minggu depan kot dia cetak edisi RM60,000 ke edisi RM70,000 pula. Sebab buku ni dah habis dekat Pesta Buku Selangor. Saya masih ada stok sikit lagi. Berapa buah kita ada? Kita ada 60 buah ni. Kalau tuan-tuan nak, ni RM40 daripada harga RM49. Okay, tetap daripada dulu sampai sekarang saya jual RM40. Kemudian tuan-tuan nikmati diskaun TikTok. Ini anekdot jalanan. Yang ini pula anekdot kembara. Kalau tuan-tuan nak tahu pengalaman saya sebagai wartawan, apa yang saya rasa saya masuk Israel kali pertama 2005, saya pergi Israel kali kedua 2007. Apa yang saya lihat di Palestin 2005, 2007, tsunami Aceh. Sebab tu saya sangat sentimental melihat keadaan Aceh yang ditimpa taufan Senya. Dalam ni ada kisah perjalanan saya ke Aceh tahun 2004 waktu tsunami. Saya ditahan di selatan Thailand Tak Bai kerana cuba mendedahkan pembunuhan orang Islam di selatan Tak Bai adalah penganiayaan daripada tentera dan polis Thailand, kata orang Islam. Kalau tuan-tuan nak perjalanan saya pergi ke Ethiopia dan Somalia, melihat kebuluran yang sangat teruk pada tahun 2005, sampailah ke perjalanan-perjalanan terkini. Waktu berlaku perang Palestin ni, saya dan Ilham terbang pergi ke Jordan, membantu pelarian Palestin di Jordan. Kemudian kami terbang pergi ke Lubnan untuk menyalur bantuan kewangan kepada pejuang Hamas, pejuang Hezbollah dan juga pejuang PLO, selain kepada masyarakat Palestin yang terjejas pada waktu itu. Pelarian-pelarian Hezbollah yang telah lari kerana dibom. Dan kami juga membantu pelarian Syria kerana pada waktu kami sampai, belum lagi Syria ni kerajaan Bashar jatuh. Kalau tuan-tuan nak, 20 tahun daripada 2004 sampai 2024 pengembaraan saya di negara-negara berkrisis, tuan-tuan boleh dapat buku ni, ada 80 catatan. Okey, dah buku 80 catatan. Buku coket tu dah habis, sold out. 15 hari bulan baru masuk. Okey, kalau tuan-tuan nak anekdot kenangan yang saya duk cerita tadi ni, kecil-kecil ni, zaman kecil-kecil ni, ini buku baru saya, dah terjual lebih 10,000 naskah. Saya ingat dah capai 15, sebab saya sendiri jual pun 4,000 lebih naskah lah. Anekdot kenangan ni, sampai hari ni penerbit dia tak warn saya lah. Sebab saya masih jual below market price. Harga dia 98, 2 buah. Bahagian ketiga dia tuan-tuan scan dia. Tuan-tuan boleh baca dalam e-book. Kalau tidak, kita nak buat 3 buah. Dia tebal. 2 buah Harga 98. Mana-mana tempat tuan-tuan pergi 86. Saya jual 70 2 buah 70. Sebab saya dapat kuota penulis. Kuota penulis ni diskaun kepada saya tinggi. Maka saya diskaunkan pada tuan-tuan tinggi.
RM60, sorry, apa ni, RM70. Tuan-tuan boleh ambil 2 buah ni. Ni 4 buku saya di bawah siri anekdot. Pasal ke pasal 15 bulan baru habis. Baru masuk. Sebab itu hari saya baru masuk sepanjang bulan November saja. 3,000 buah saya jual. Jadi saya ingat slow. Rupanya buku tu jadi laju. Jadi hari tu dah habis. 2 hari bulan tu hari dah habis. Saya tempah lagi. Akan datang 2,000 naskah lagi. 15 hari bulan Disember. Kita letaklah 2,000 buah dalam kuartal Disember. Sebab saya ada banyak sangat buku saya yang saya sedang jalan. Saya nak utamakan dulu buku anekdot kenangan. Yang ni combo 2 buah edisi ketiga dalam e-book RM70. Yang ni kalau tuan-tuan nak 1 serba 40 daripada harga asal dia 48. Kecuali kalau tuan-tuan ambil combo ni combo ni jadi 2 berapa sekarang? 75. Saya belanja 70 hari ni kalau ambil combo yang ni. Beg berapa ni? Beg nombor 1. Beg nombor 1 saya sedang belanja combo ni. 270 je. Combo ni bagi nak collect. Kalau collect satu-satu jadi tak ada diskaun. Jadi 80. Ambil 2. Tapi kalau tuan-tuan poket kecil ambil je. Pada harga yang serba 1. Bagi tuan-tuan yang nak buku Imam Syafi'i dan Imam Ghazali. Saya dah tak ada dah buku Al-Khindi. Ini kedua-dua ditulisnya. Ini satu daripada 133 kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i siapa? Muhammad bin Idris Syafi'i. Siapa? Dia adalah ulama ahli sunnah wal jamaah yang kita pegang mazhab dia. Imam Syafi'i ni lahir tahun 767 Masihi, 150 Hijrah. Berarti dalam abad yang ke-8. Di mana di Gaza. Tapi umur 2 tahun mak dia bawa dia ke Mekah. Dan inilah kisah perjalanan Imam Ghazali bermula daripada Mekah. Umur dia 14 tahun, dia merantau bersendirian di atas izin ibu dia untuk menuntut ilmu agama. Pergilah dia ke Madinah berguru dengan Imam Malik. Sampai ke Baghdad, sampai ke Kufah, Baghdad dan balik. Saya selalu review dah buku ni. Cuma 2 ni RM38 kita belanja 35. Buku ni 20. Yang ni 26 pesan Imam Ghazali untuk menjaga hati. Tuan-tuan boleh ambil buku ni. Nanti buku ni saya kombokan dengan buku asal dia. Kemudian 900 tahun ditulis balik oleh Syekh Hamzah Yusof. Ini RM20. Kalau ambil combo tak apa. 235. TikTok diskaun lagi. Semua anekdot Haji dah beli. Terima kasih Haji. Penceritaan yang baik. Terima kasih sama-sama. Afad. Terima kasih.